Kalau dia jual pada hari ni, dia dapat untung lebih kurang 368,000. Saya pernah bantu seorang penyimpan emas saya pada tahun 2023 menyimpan emas lebih daripada 600,000 duit kertas. Beliau datang ke Menara Public Gold, bawa cash, tukarkan 600,000 dan dapatkan 2 kilogram emas. Tuan-tuan nak tahu tak, pada ketika tu 1 kilogram emas ni harga dia lebih kurang 300,000 sahaja. Bermakna beliau bayar 600,000, beliau dapat apa? Beliau dapat 2 kilogram emas. Yang mengejutkan tuan-tuan hari ni, harga emas 1 kilo yang beliau beli, harga dia dah naik berapa? RM514,731. Bermakna 2 kilogram emas yang dia dah simpan 2 tahun yang lalu, hari ni harga dia dah naik kepada setengah juta. So dia ada aset lebih kurang 1 juta dengan 2 kilogram emas. Jadi berapa keuntungan yang beliau dapat kalau beliau jual? Kalau kita nak tahu berapa yang kita dapat, kita kena tengok harga buyback. Harga buyback Public Gold sekarang ni, kalau yang 1 kilo, berapa tuan-tuan? 483,000. So kita ambil kasar lah. Jadi 1 kilo ni, tuan-tuan tengok 484,000 tolak dengan 300,000. Untuk 1 kilo, beliau dah untung 184,000. So dia beli 2 kilo, kalau dia jual 2 kilo, dia dapat untung 368,000. Tuan-tuan nampak tak? Dalam tempoh 2 tahun sahaja, 2 kilogram emas yang Cik Baharul beli tadi, tahun 2023, kalau dia jual pada hari ni, dia dapat untung lebih kurang 368,000. Jadi inilah yang saya katakan, kalau ada satu sebab yang anda kena simpan emas, sebab dia harga emas makin lama jadi makin mahal. So anda jangan bertangguh lagi. Kalau nak saya bantu, isi sahaja beg biru di bawah. Lepas sahaja habis sesi live ni, saya akan hubungi tuan-tuan lah.